Okey, sebenarnya tuan-puan, apabila kita dalam platform digital ni, okey, selain kita nak menjual secara terus, kita boleh jual, tak ada masalah, tetapi kita juga kena faham tuan-puan, dia adalah satu proses membina perhubungan. Sebab apa? Bila kita faham proses ni, barulah kita ada ketenangan fikiran. Kenapa saya kata ketenangan fikiran? Sebab kadang-kadang kita bersangka-sangka dengan diri kita, tak ada orang nak beli lah. Kan? Kenapa orang tak nak beli Apa Okey tuan-puan, saya nak bagi tahu, kongsi dengan tuan-puan. Siap tuan-puan, dalam live tuan-puan, kadang-kadang penonton kita memang takkan duduk lama. Paling kuat pun kalau power sangat pun kita boleh duduk lama pun sejam atau 2 jam dengan kita. Kan? Sebab apa? Sebab kita bukan artis. Macam tu tuan-puan. Jadi biasa tuan-puan Jadi adalah kebiasaan dalam live, orang keluar masuk tu adalah biasa, normal. Jadi tuan-puan, okey, untuk kita proses membina perhubungan ni, nombor satu adalah perkara apa tuan-puan Macam saya kata tadilah, tuan-puan, perumpamaan tadi nak tangkap limau kita buat apa? Kita umpan dah dengan daging untuk tarik perhatian dia. Samalah juga dengan penonton kita tuan-puan. Kita kena tahu macam mana nak tarik perhatian penonton kita. Sebagai contoh, ustazah. Ustazah selalu buat dendangan kasidah nasyid ke apa kan. Okey, terus dia masuk slot tu. Gunakan dendangan lagu-lagu tersebut kan untuk apa? Video. Kan, maksudnya sebab apa? Nak tarik perhatian terus. Tak perlu ucapan apa semua, terus masuk terus. Hari ni saya nak kongsikan mengenai dendangan sekian lagu tersebut. Sebab apa? Hiburan tersebut bentuk harmoni lah dari segi kerohanian. Jadi ia adalah hiburan untuk kanak-kanak, untuk mereka juga boleh sambil-sambil tu boleh save, boleh dengar kalau suka kan. Sebab apa? Sebab gendang-gendangan ni, alunan-alunan nasyid ni atau kasidah ni boleh juga menjadi satu orang gunalah pada waktu pagi untuk menaikkan merasa positif lah. Saya pun suka juga dengar kan kadang-kadang kan. Okey, ni antara satu cara menarik perhatian tuan-puan Okey, so kat sini tuan-puan, kalau tuan-puan tengok, okey, dapat nombor 2, kita berinteraksi. Contohnya kan, mereka yang suka tertarik dengan kita punya perkongsian video dia tertarik, baru dia akan start komen, like. Sebab tu kita kena tanya, okey, macam tu kita kena tahu cara untuk buat video ni, kita kena tahu. Sebab apa? Sebab kita kena bagi arahan. Okey tuan-puan, kalau suka dengan video ni, tolong save tolong save. Kena bagi tahu tuan-puan. Kena bagi tahu. Kenapa kena bagi tahu? Sebab penonton kita kan, kadang-kadang dia keadaan santai. Tapi bila kita selalu buat, selalu minta, dia akan menjadi satu kebiasaan. Okey, kenapa saya cakap tuan-puan tolong like, terlalu komen. Sebab apa? Sebab dia telah menjadi satu kebiasaan pada saya. Kan? Okey, tuan-puan. Sebab tu dalam proses awal-awal ni tuan-puan kena lalui perkara ini supaya menjadi kebiasaan. Okey, so ini merangsang tindakan, contohnya minta komen, minta save, minta share dalam membuat video Kalau kata buat like, okey like tuan-puan, boleh tak? Sebelum saya kongsikan soalan terusnya, jawapan seterusnya, tuan-puan saya kongsikan, boleh tak saya dapat 1000 like dulu tuan-puan? Tap tuan-puan. Okey, tuan-puan jangan takut minta tuan-puan. Ini biasa. Sebab ini dalam live tuan-puan kenapa? Sebab apa? Sebab dalam live ni tuan-puan, dia ada macam-macam jenis penonton Ada yang selesa dengan kita, ada yang dia tak nak saja-saja saja, tak apa. Tapi kita cari yang selesa. Tuan-puan Okey, cari yang selesa saja. Tuan-puan kena fokus dekat sini tuan-puan Sebab itu biasa. Boleh? Sama juga macam kita buka kedai. Bukan semua orang yang lalu lalang depan kedai kita akan masuk kedai kita. Itu biasa. Kan? Jadi tuan-puan jangan takut. Sebab apa? Selagi tuan-puan akan buat live, okey, tuan-puan akan dapat, TikTok akan hantar penonton ni tuan-puan Boleh. Okey, kemudian apabila suka baru mereka akan buat pertimbangan tuan-puan Okey, sambil-sambil tu tuan-puan, boleh tak tuan-puan kalau siapa yang dah pernah buat live ni, boleh tak bagi tak kongsi dekat saya punya dalam chat box ni, berapa jumlah orang yang menonton dalam live kuarter, kebiasaannya. Kalau saya boleh tahu. Mereka yang dah pernah buat live lah. Okey, tuan-puan, okey, sambil-sambil tu Baik, tuan-puan. Jadi proses dia dekat sini, tuan-puan nampak tak bahagian atas ni besar? Nampak tak? Yang ni, atas ni besar. Okey, Dr. Hani 10 besar, berinteraksi, kecil. Nampak tak? Jadi proses tuan-puan, proses menarik perhatian ni besar tuan-puan Biasanya video-video yang santai lah. Berbentuk hiburan. Okey, bukan bentuk menjual sangat kan? Contohnya kan? Jadi tujuannya untuk menarik orang yang tak kenal. Puan Ain kurang daripada 5 Baik, mantap. Berinteraksi. Okey. 6-7 orang Puan Halimah Zatul, ramai juga. Ramai tu puan sebenarnya. Okey, 10 orang tu ramai sebenarnya. 6 orang, 7 orang tu ramai. Baik tuan-tuan. Kenapa saya rasa ramai? Nanti saya bagi
Lepas tu live nanti saya masukkan. Baik tuan-tuan. Okey, so seterusnya untuk kita, bila kita faham tuan-tuan, first kali kita kena tahu proses untuk menarik perhatian ya tuan-tuan ya. So apa-apa yang kita buat dalam live ke tuan-tuan, kita kena tahu macam mana aku nak tarik perhatian. Ya, dalam live ke, nak buat video ke, apa yang buatkan orang rasa berhenti untuk beri perhatian. Berhenti untuk beri perhatian sebagai contoh kan. Okey. Sebab apa? Kalau dia tidak beri perhatian, susah tuan-tuan video kita nak naik. Live kita nak naik. Jadi kita kena tahu cara untuk menarik perhatian. Kenapa Datuk Ali Shukri orang bagi perhatian? Sebab apa? Sebab dia nak kuasai pasaran. Sebab tu dia kena mencanak setiap hari. Bukan mencanak lah. Menonjolkan diri dia. Kontroversi apa semualah. Kan? Tapi bukanlah semua daripada saya. Tidak tuan-tuan. Saya ada tim tuan-tuan. Kita ada tim tuan-tuan. So maksudnya dekat sini sebab apa? Sebab kita ramai pesaing. Jadi tuan-tuan kena tahu bagaimana apakah tak semestinya kita kena jadi macam dia. Tidak tuan-tuan Jangan minta maaf. Okey, bukan jadi macam dia. Maknanya kita punya personality sendiri tuan-tuan So dekat sini ia adalah proses di mana kita buat orang tahu, orang suka dan kemudian orang percaya. Okey, suka ni tuan-tuan adalah emosi. Suka ke, benci ke, kan mula-mula dia benci tuan-tuan. Mula-mula benci, lama-lama tersuka pula. Alamak kan, mula-mula aku menyampah tengok Datuk ni apa semua. Tapi sejak menjak ni aku tengok ciri-ciri kebapaan dia, makin suka pula dia menggambar-gambarkan kan. Jadi, apa yang saya cuba sampaikan, sebab apa? Hati manusia ni mudah berubah-ubah betul tuan-tuan Okey, hari ni nampak kita dia tak suka lagi, tapi dah berulang-ulang kali suka pula aku tengok si botak ni. Macam tu tuan-tuan Okey, boleh? So bila kita muncul, okey, tuan berjarang-jarang muncul, tapi bila kita dah selalu kerap muncul tuan-tuan akan lebih mudah membina pautan emosi tuan-tuan InsyaAllah. Okey tuan-tuan. So bagaimana kita nak yakinkan mereka tuan-tuan? Baik tuan-tuan Jadi tuan-tuan sekarang ni dalam fasa baru, okey tuan-tuan kena tanam dalam fikiran tuan-tuan, setiap orang dalam platform media sosial ni mereka pun melalui proses yang sama, iaitu proses membina jenama yang agak lama. Bukan lama maksud saya itu dia akan melalui proses daripada kosong juga sebenarnya tuan-tuan Tapi apakah kelebihan macam tuan-tuan yang bermula sekarang? Tuan-tuan membina akal yang kuat. Tuan-tuan nampak kat pokok ni kan? Bila tuan-tuan membina akal yang kuat, ada asas dia yang kuat, jadi perniagaan tuan-tuan pun tidak mudah tumbang. Jadi tuan-tuan, saya nak mengambil contoh tuan-tuan Okey, belum saya nak pergi lebih dalam. Okey, bagaimana kita nak yakinkan mereka? Nombor satu adalah kita buat visibility tuan-tuan Apa? Buat orang nampak. Lagi ramai orang nampak kita, lagi peluang cerah untuk kita dapat banyak jualan. Boleh tuan-tuan? Peluang untuk membuat jualan lah. Visibility tuan-tuan Nombor dua adalah credibility. Credibility dia apa? Menunjukkan bukti-bukti kita dipercayai. Dipercayai sebagai contoh. Macam saya kata tadi, dekat tanda-tanda orang bagi komen-komen positif. Ada tak orang yang menggunakan produk kita dengan secara positif, review ke, testimoni ke, apa ke kan. Siapa dia belakang dia, ada artis ke, ada VIP ke, kan benda-benda tu dapat menaikkan menaikkan lagi kita punya image. Sebagai contoh macam ustazah mungkin ada syekh ke belakang tu ke kan, mereka ulama-ulama yang menyokong tuan-puan ke, itu akan menaikkan lagi reputasi dan image tuan-puan penting tuan-puan Okey, kemudian barulah kita dapat menghasilkan keuntungan berulang-ulang kali. Tadi tuan-puan, bagi saya tuan-puan yang berkorban untuk malam ni bersama dengan saya membina jenama ni kan, apabila kita buat ni, kita buat satu kali tuan-puan kita buat satu kali, buat kandungan apa semua ni, tetapi proses dia apabila kita dah lalu, of course dia bukan semua orang boleh tuan-puan Okey, bila kita lalu kan, satu hari nanti dah sampai masa dia, baru tuan-puan akan dapat tuai hasil dia tuan-puan Pada peringkat awal, sama juga macam saya kata tadi. Setahun saya buat tuan-puan tak boleh juga jual. Tapi selepas setahun tu, baru saya tahu teknik dia apa. Apa cara yang boleh buat, apa yang tak boleh buat.